11 hari sebelum lapor diri. Hai, Assalamualaikum. Saya Fazana Farouk dan selamat datang ke Satu Hari Bersama Fazana. So, hari ni saya dengan mak saya, kami nak keluar, nak pergi lunch. And kami nak beraktiviti lah, nak pergi ambil bateri kereta, nak pergi cari benang hitam. So, jom saksikan. Destinasi pertama kami berhenti kat kedai nasi biryani dan portion dia agak banyak. Lepas habis makan, dah kenyang apa semua, terus bergerak untuk cari tempat untuk buang baju-baju lama. On the way je nak balik, kami pun berhenti dekat kedai bateri kereta and ambil bateri yang kami hantar semalam. Tiba-tiba mak ajak pergi survey simen dengan pasir kejap, last pergi jaring. So, lepas dah balik ni, kita dah ada Abang JNT hantar barang. Sampai dah barang, let's go. Kita unboxing. Saya tak tahu bila nak sampai barang saya sebab saya menunggu juga barang saya. Tapi yang sampai je barang orang lain. Ni kita orang mengambil saiz S. Ni lah, salah juga. Untuk orang bujang boleh lah pakai kan. Kaki dia. Jom kita pasang. So, ni hasil bila dah pasang. Yang dia boleh tarik ke atas sikit. Right. Yeah. So, ni lah hasil dia lepas pasang. Okay.